لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب يسر ولا تعسر وتنزل خير. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada petang yang penuh barakah ini. Bulan Ramadan, bulan yang berkat. Masa hampir berbuka berkat. Kita berada di rumah Allah, tempat yang berkat. Dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati. Dan kita bertemu ialah untuk merapatkan ukhuwah Islamiah, lagi ditambah lagi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita doa pada Allah, keluar daripada Ramadan nanti kita semua mendapat anugerah yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu mendapat takwa. Baik, pada petang ini kita cuba kongsikan beberapa sifat orang-orang yang beriman melalui suratul Mu'minun, juzuk yang ke-18, hizib yang ke-35. InsyaAllah kita akan baca sebanyak 11 ayat. Kemudian lihat pada masalah kalau sempat kita cuba sama-sama berkongsi terjemahan dan sedikit tafsiran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم اللهم آمين. صدق Allahul Azim. Baik, cuba kita lihat terjemahannya. Alhamdulillah pada petang ini juga kita bersama-sama dengan mantan Esko Kerajaan Negeri Selangor, Al-Fadhil Tuan Haji Zaidi bin Abdul Talib. Alhamdulillah dan pada semua tetamu Ramadan, tetamu Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah Al-Mu'minun, dan surah ini dalam kumpulan surah Makkiyah. Surah yang mana diturun sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi yang akan mewarisi
syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ya Allah, jadikanlah kita semua termasuk mereka yang mewarisi syurga Firdaus. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tetamu Allah, tetamu Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, surau ini tidak asinglah bagi saya. Biasanya paling tidak umpama seolah wajiblah setahun sekali. Kalau tidak bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan sekali setahun insya-Allah. Jadi tahun lepas saya sempat sekali, tahun dulu pun sekali. Jadi insya-Allah dalam kesempatan yang penuh barakah, penuh bahagia ini, kita kongsi sedikit tadabbur Al-Quran yang kita sama-sama dengar tadi, Suratul Mu'minun, ayat pertama sehingga ayat yang ke-11. Baik. Allah Ta'ala mulakan Suratul Mu'minun ini dengan kalimah qad. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalimah qad ini dia makna litahqiq. Tuan-tuan dengar, tak apa, tak faham mana pun tak apa lagi. Kalimah qad digunakan untuk memberi makna tahqiq, makna pasti. Qad dengan makna tahqiq, dengan makna pasti. Pasti apa? Aflahal mu'minun. Orang beriman ini pasti berjaya. Kemudian Allah menggunakan kalimah aflaha. Kata perbuatan yang telah berlaku. Ya. Mana telah berlaku. Mana telah berjaya orang beriman. Jadi Allah Ta'ala beri penegasan kepada kita sekaligus busyra lana, memberi berita gembira kepada orang beriman bahawa Allah telah confirm orang beriman ini ialah orang-orang yang berjaya. Dan siapa orang beriman tu? Kita lah. Mana kita harus ada ni dalam majlis ilmu ini, dan sahabat kita yang duk dengar ni, walaupun diulang-ulang, dia beriman, maka dia termasuk dalam ayat ini ialah manusia yang berjaya, yang beruntung dunia dan akhirat. Ya. Baik. Imam Baghawi rahimahullahu taala panjang dia nak tafsir qad aflahal mu'minun. Saya ringkas-ringkaskan, saya petik tuan-tuan. Masa yang terbatas ini. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, yaqulu kana idza nazala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu yusma'u 'inda wajhihi dawiyyun kadawiyyin nahli famakasna sa'atan wa fi riwayatin fanazala 'alaina yawman famakasna sa'atan fastaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina warda 'anna thumma qala laqad unzila alayya 10 ayatin man aqamahunna dakhala al-jannah. ثم قرأ قد أفلح المؤمنون إلى 10 آيات. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu adalah ketika mana turun wahyu ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperdengarkan di hadapan Nabi kita wahyu ini dawiyun, bunyi apa? Lebah, bunyi lebah. Dengung lebah. Bunyi dengung suara lebah. Depan Nabi. Wahyu turun. Seperti dawiyin nahli. Bunyi dengungan lebah. Turun wahyu. Satu keadaan bunyi macam tu. Maka kami pun diam sementara. Kerana kami tengok Nabi ini dalam keadaan tertentu sahabat faham.
waktu itu wahyu sedang turun. Maka kami pun diam sementara. Satu riwayat. Satu riwayat, turun ke atas kami satu hari. Maknanya kami bersama-sama dengan Nabi satu hari. Maka kami pun diam. Seketika. Seketika. Maka Nabi SAW tiba-tiba menghadap kiblat. Nabi hadap ke arah kiblat. Mana kalau ini, macam tuan-tuan lah. Saya hadap. Untuk hadap ke belakang saya ni. Ke depan ini. Maka Nabi pun angkat tangan. Nabi angkat kedua tangan, maka Nabi pun mula berdoa. Nabi doa kata, Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tambahkanlah kepada kami dan jangan Engkau kurangkan pada kami. Wa akrimna wa la tuhinna. Engkau muliakan kami, jangan Engkau hinakan kami. Wa atina wa la tahrimna. Ya Allah, Engkau berilah kurniaan kepada kami, jangan Engkau tahan kurniaan itu daripada kami. Kemudian wa asirna wa la tusir alaina. Maknanya Engkau utamakanlah kami, yang Engkau maknanya biarkan kami. Warda anna, dan redalah kamu kepada kami. Kemudian Nabi SAW bersabda, demi sesungguhnya diturunkan ke atas aku 10 ayat. Barang siapa yang menunaikan hak 10 ayat ini, dakhalal jannah, pasti akan masuk syurga. Lepas pada tu Nabi pun sebut, sekejap tadi ayat Quran turun kepada aku 10 ayat. Siapa yang menunaikan hak 10 ayat ini, dakhalal jannah, pasti masuk syurga. Kemudian Nabi SAW pun bacalah ayat tersebut. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang kita sama-sama baca, kita dengar tadi. Hingga sampai 10 ayat. Ini. Ya. Dalam riwayat yang lain, wa qalu wa'atina wa la tahrimna wa'ardina warda anna. Kurniakanlah kepada kami yang Engkau halangkan kepada kami. Redalah kepada kami. Ya, reda kepada kami. Ini doa Nabi SAW. Baik, qad aflahal mu'minun. Ayat tu kita berkenaan dengan turun ayat. Nabi kita turun ayat 10 ayat ini surah Al-Mu'min. Jadi kita nak tengok 10 ayat ini apakah sifat-sifat ciri-ciri orang-orang yang berjaya. Al-falah. Kata dia wal falahu an-najatu wal baqa'. Para alim ulama kata al-falah. Apa makna al-falah? Mana an-najah berjaya wal baqa' kekal. Orang-orang yang berjaya ini Allah Taala sifatkan mereka apa dia? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, mereka khusyuk dalam sembahyang. Maka khusyuk ini ulama bersalah-salahan. Apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk? Macam-macam makna. Ibnu Abbas mengatakan makna khusyuk mukhbituna azillat. Maknanya merendah, menghinakan diri. Kata Syekh Hasan dan Qatadah khaifun, dalam keadaan hati yang penuh rasa takut. Berkata Muqatil, mutawadhi'un, orang yang merendah diri. Kata Imam Mujahid, huwa ghaddul basari wa khafdus sauti, iaitu menundukkan pandangan dan merendahkan, memperlahankan suara. Mana orang khusyuk? Bila mana dia sembahyang, mata dia tunduk ke bawah, suara dia tu baca dengan perlahan. Maknanya orang khusyuk ni kalau dia sembahyang, mata dia tu tengok dekat depan. Tu tanda orang khusyuk. Tapi kalau mata dia duk tengok apa? Duk tengok cicak. Tengok cicak nak makan kelkatu, ke makan nyamuk. Kemudian dia nak makan tu jauh. Kita pun duk ajar cicak. Pasal tengok cicak. Hati kita kata apa? Sikit lagi. Cicak kan, jilat tak sampai. Jilat tak sampai. Kita kata, sikit lagi. Sikit lagi. Kita pula bersuara dengan hati. Kerana tengok cicak, dia nak makan tak sampai. Kita pula cakap kat cicak dalam hati,
sikit lagi, naik sikit lagi. Pasal apa mata kita melilau? Sebab itu tidak khusyuk. Jadi nak khusyuk sembahyang, pandangan mata kita melihat kepada tempat sujud dan bacaan kita dengan suara yang perlahan. Ya, ada cerita menarik dua orang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Satu ketika Nabi masuk dalam masjid, Nabi lalu dengan satu orang, dia baca Quran kuat, tengah sembahyang dalam gelap. Maka Nabi duduk dengar. Umar kata dia. Lalu pula satu orang lagi duduk tengah sembahyang juga, tapi baca perlahan sangat. Lepas pada sembahyang, Nabi tanya. Dia kata, wahai Umar, pasal apa kau baca Quran kuat? Baca Quran ni kuat sangat. Kuat saya nak baca Quran dalam hati. Kuat. Dia kata, wahai Rasulullah, aku baca Quran tu kalau kuat tu nak halau syaitan, kata dia. Sebab syaitan tak suka dengar baca Quran. Jadi bila mana baca kuat, syaitan lagi. Oh, macam tu sebab kata baca kuat tu. Nak halau syaitan. Yang kedua, hikmat orang yang baca kuat ni menghalau mengantuk. Mana-mana orang nak halau mengantuk, hendaklah dia membaca dengan suara yang kuat. InsyaAllah dia tak akan mengantuk. Kalau kita baca, mulut tak gerak, hanya hati kita baca, tak lama, bukan kita baca buku, buku baca kita. Itu dia. Pasal apa? Tidur. Tapi kalau mulut kita keluar suara, contoh baca Quran, kuatkan sedikit suara. Jangan pula kuat tu sampai macam pembesar suara, terganggu orang tengah tidur pula, tu jadi bawa haram pula. Mana suara tu mesti kita angkat sedikit. Jadi jumpa, tanya Sayyidina Abu Bakar pula, kenapa kau baca Quran perlahan sangat? Baca Quran perlahan. Dia kata alasan dia kata, kenapa aku baca Quran perlahan? Kerana Allah Ta'ala tak pekak, dia kata. Baca perlahan pun Tuhan dengar, kata dia. Gitu pula alasan dia. Maka Nabi SAW pun bagi tahu cara terbaik. Nabi kata baca Quran jangan terlalu kuat, jangan terlalu perlahan. Mana? Sedang-sedang. Itu terbaik. Jangan pula baca terlalu kuat, satu masjid dengar suara dia. Ataupun perlahan, perlahan sangat. Baca sedang-sedang. Jadi orang yang khusyuk, iaitu mereka yang sembahyang dalam keadaan menundukkan pandangan dan juga merendahkan suara. Itu dia. Jadi khusyuk, ada satu lagi kalimah dia panggil khudu'. Di sini dibawa kata dia wal khusyu'u qaribun minal khudu'. Khusyuk itu terlebih hampir kepada khudu'. Illa kecuali annal khudu'a fil badani. Dia kata makna khudu' itu ialah pada badan. Mana badan kita tu tenang, merendah. Itu dia panggil khudu'. Wal khusyu'u fil qalbi wal badani wal basari was sauti. Adapun khusyuk iaitu pada hati, pada badan, pada pandangan mata dan juga pada suara. Bila mana orang tu khusyuk, hati dia mula tenang. Bila mana hati dia tenang, badan dia tak akan bergerak goyang kanan, goyang kiri, garu kepala, tepuk punggung, tepuk bahu. Orang semayang kan, kok garu banyak tu tak khusyuk tu. Tu dia. Kemudian wal basari, pandangan mata dia tunduk. Was sauti, suara dia pun perlahan. Itu tanda orang tu sembahyang dia khusyuk. Baik, yang kedua sifat orang berjaya iaitu apa dia?